Look at that. Boleh. Nampak sampai ke mana? Panas tak? Okay, bismillah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat kembali ke saluran YouTube saya, Leo Chaplin. Hari ini saya akan membawa anda ke Museum Tokoh Johor di depan kita ini. Cantik kan? Bangunan ini ialah kediaman rasmi Menteri Besar yang pertama di Johor, iaitu pada masa itu ialah Allahyarham Datuk Jaafar ya. Okey. Kalau anda tengok sebelah kanan saya, tu dia sekolah SDJ, Sekolah Datuk Jaafar. Di situlah saya menduduki zaman persekolahan saya di zaman sekolah menengah, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi sekolah itu dinamakan Sekolah Datuk Jaafar bersempena dengan Allahyarham Datuk Jaafar bin Muhammad, kalau saya tak silap ya. Okey, hari ni saya nak ke sini. Sebenarnya dah lama saya nak masuk ke sini, tetapi beberapa kali ianya ditutup. Ada satu ketika tu ditutup terlalu lama, sehingga kan saya ingatkan ianya ditutup sepenuhnya, okey, selama-lamanya, kerana mungkin tidak mendapat sambutan. Jadi sekarang pada tahun ini, mungkin kerana bersempena dengan Tahun Melawat Johor 2026, ianya telah dibaik pulih, ditambah baik. Yang saya dengar memang secara drastik lah. Dan oleh kerana itu, saya mendapat tahu dari ChatGPT bahawa harga tiketnya telah naik meningkat ya, iaitu untuk warga negara RM20 dan untuk warga asing RM100. Tapi saya tak perlu tanya banyak kepada ChatGPT. ChatGPT terus bagi tahu saya sebabnya naik ialah kerana banyak benda-benda dan pameran-pameran baru yang lebih interaktif berada di dalamnya. Kalau saya tengok kan bangunan ni dicat baru semualah, memang cantik. Dan di atas tu ada satu teropong, beberapa teropong yang kita boleh tengok, mungkin menarik. Ya, nampak tu ada teropong-teropong di atas. Kalau kita dibenarkan naik ke atas lah. Dan semua tikap-tikapnya ditutup, bermakna ianya berhawa dingin dah. Berhawa dingin. Jadi untuk keselesaan para pengunjung dan juga untuk mengekalkan artifak-artifak lama yang berada di dalamnya. Okey, satu lagi ialah saya risau sama ada mereka benarkan saya mengambil video di dalam itu atau tidak. Jadi kalau tak dapat ambil video, saya tetap akan masuk juga. Dan bila dah keluar nanti, saya akan ceritakan kepada anda apa yang saya lihat sendiri di dalam lah ya. Okay, insyaAllah kita sama-sama berdoa ya. Amin. Jom kita masuk. Dulu masa saya pertama kali datang bersama kawan saya, kat situ ada kafe. Mungkin kafe tu ada lagi lah, tapi dah mungkin bertukar pemiliknya. Mungkin kita boleh singgah nanti. So kita masuk. Ada pelukis di sini. Okey, kita beli tiket di sini mungkin. Dan cuba kita masuk ya. Itu sekolah saya, Sekolah Datuk Jaafar. Assalamualaikum. Cik, satu dewasa cik. Tunjuk IC ya? Okey. Ya cik. Okey, terima kasih. Okey, baik. Berapa cik? 20 ya?
Oh 10. Okey okey. Cik. Masih harga promo lah. Lepas ni kita akan harga normal balik. Oh 20 tu harga normal lah. Kalau yang macam warga asing, orang Singapura kan, Untuk dewasa RM100. 100. Kalau yang masa sekarang, sama juga. oh sama, dia tak ada promo lah. Dia promo untuk warga negara saja. Okey. Okey cik. Okey cik. Okey baik. Okey, terima kasih. Mana-mana ikut? Oh sini. Okey, terima kasih. Nanti saya akan tembus sana je. Okey. Tapi masuk sini lah. Terima kasih. Terima kasih. Di seluruh pelosok Johor terseram bangunan-bangunan yang bukan sekadar struktur tetapi nadi sejarah, identiti dan jiwa negeri. Setiap reka bentuk menyimpan kisah tentang perjuangan, kepimpinan dan tamadun bangsa. Bagi memastikan warisan ini terus dipelihara, dua rangka undang-undang utama dibuat. Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan Enakmen Yayasan Warisan Negeri Johor 1988. Melalui pewartaan rasmi
Okey. Kita dah sampai dalam. Tadi masa saya dekat depan tu tak naklah bercakap kan sebab menghormati privacy. Nampaknya kebanyakannya ialah tentang asal usul negeri Johor. Apa ni? Interactive display activation card. Giant book. Oh, KO ni buku besar. Ini giant book Kalau kita nak aktifkan, kita kena berdiri dekat tanda kaki ni. Okay, kita berdiri. Kemudian okey. Inilah sultan kita yang terkini. Kita boleh selak macam ni. Boleh selak balik. Wow. Okeylah. Ini semua adalah artifak-artifak tulen. Semuanya interaktif. Undang-undang ini semua ialah undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor. Sahaja mencerminkan keistimewaan rasa Johor, tetapi juga menzahirkan nilai sejarah, identiti dan budaya masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Hidangan ini turut memperlihatkan perpaduan pengaruh Nusantara, Timur Tengah dan Barat yang diserahkan melalui penggunaan porseling biru sebagai lambang status keharusan seni serta bukan perdagangan antarabangsa.
Oh, macam kapal boleh pusing. Wow, look at that. Oh, bila kita pusing dia tukar ke artikel yang okay. Okay, dia tak berlayar lah, tapi kita boleh pusingkan pandangannya. Wow, wow, wow. Wow. Wah, memang best. Kita naik ke atas.
Acara yang disimpan di tahun ini sememangnya meninggalkan kesan mendalam terutamanya kepada budaya seni Malaysia. Semoga konsep ini memberi manfaat kepada kita dan memberi kesenangan bagi diri bangsa kita. Perjalanan British untuk negara baru mengumpulkan satu era untuk bangsa dia dapat menghubungi kapal melalui lateral terus disebut kapal. Jadi ini berlaku dan itulah yang saya ada berlaku dari Islam and Malay culture for his children, and at one point he acted as regent, serving as Temangku Raja in 1904. Dr. Jafar passed away on the 3rd of July 1919 and was laid to rest at the Bukit Mahmudiyah Royal Mausoleum in Johor Bahru. His contributions are commemorated through the establishment of a school named in his honor.
kicau burung sedang membayung. Tapi kami besar tiga kehidupan untuk merupakan orang ini dalam mereka. Dan sebenarnya bagi kita itu memanglah memang saya boleh orang Eropah Kongres itu dan selepas pembukaan Swiss kerja selama 12 tahun maka perdagangan antara bangsa ini mungkin berkali kami di sana ada mempunyai satu ketika dipakai sebagai di mana bahan ini satu boleh dilembutkan bahan ini boleh mengeluarkan warna merah. Jadi apa yang digunakan ambil ini ialah untuk melembutkan kulit haiwan. Itu sebab kami ini itu ekspor dalam China pada masa itu. Masih itu membantu virus di bentuk besar kecil dan Jerman harus mengeluarkan dan berwisata itu berusaha jadi saya juga hari kesana pada tahun 1912 ini baru ada dari sebab pusat di dalam Hampir kembar. Oh. Boleh pakai AI. Bukit Semen dikatakan mendapat nama yang unik ini ketika Datuk Jaafar memohon perkenan dari Sultan Abu Bakar untuk mendirikan sebuah kediaman pribadi di atas sebuah bukit. Tuan Presiden hanya bersedia sebagai pemilik dan daripada peristiwa itulah rumah taman ini dinamakan sebagai Bukit Semen.
tadi kita nampak ruang mana killer terapung. Boleh buka tak? Boleh. Okey. Ni dia. Ada beberapa binocular di sini. 2 jenis tapi 3 bilangannya. Cuba yang ini dulu. Sekolah Dato' Jaafar, sekolah saya. Wow. Hujung sana Singapura. Kita tengok binocular ni perlu nampak sampai ke mana. Panas tak? Sebab dia berada di luar. Okey, bismillah. Kenapa macam susah tengok. Okey. Wow. Okey, yang ini. Wah. Boleh nampak sehingga ke dalam rumah apartmen di depan tu ataupun kondo. Tak tahu. Okey, bila anda guna binocular ni awaslah jangan sampai gunakan untuk tujuan yang tak elok Okey, yang ni bolehlah nampak sehingga ke dalam. Apa kata yang ini nampak lebih besar. 25 kali 100. Okey. Wow. Oh, gila yang ini lagi. Wow. Boleh nampak mainan di ruang tamu di kondominium itu. Mainan kanak-kanak. Oh, apa tu? Itu Singapura ke? Lah. Woodlands. Boleh nampak bangunan yang sedang dibina di kawasan Woodlands di Singapura. Namanya Micron. Micron. Kilang. Wah, boleh nampak Singapura, guys. Wow. Yang ini? Wah, ini lampu original kan? Mungkin ini juga ada ini dulu. Oh, ni pun boleh nampak sampai Singapura. Tapi tak sehebat dan sedekat yang baru kita tengok tadi, 25 kali 100 lah. Yang ujung tu berapa Lupa nak tengok spesifikasinya. Adakah ketiga-tiganya berbeza? Wah, ni 1670. 16 kali 70. Okey. Wah, panas kat luar ni tapi berbaloi ni bangunannya dari luar. Boleh naik sampai ke atas sana ke? Tak tahulah. Oh, tak boleh. Atas tu ialah atap. Okey, kalau anda keluar ke sini untuk menggunakan binocular ini, sila awasi anak-anak anda supaya tak jatuh dan jangan lupa tutup pintu Sebab dia tak tutup dengan sendiri. Kalau tak ditutup nanti airconnya akan keluar. Ibanas. Oh, talinya tebal
Ada lagi di atas ke? Tak ada. Ya, ini tingkat yang paling atas lah. Dan kita kena turun melalui tangga ni juga. Perigi betul. Wow. Ini perigi atau telaga asli ya. Tapi dulu memang nampaknya binaan lama. Ini sekarang dah ditambah baik. Menggunakan tile cantik. Dan sudah diletakkan batu-batu di dalam, mungkin tak berfungsi lagi ataupun mengelakkan kecederaan. Sekejap ya, singgah toilet kejap. So, kalau nak tahu lokasinya, ianya berada di seberang jalan daripada SKS City Mall.
dan Sheraton Hotel di atasnya, dan juga di sebelahnya ialah Menara MBJ dan Nastaka Padu, bangunan residensi tertinggi di Asia Tenggara. Menara residensi tertinggi di Asia Tenggara. Okey, baiklah, inilah dia Museum Tokoh Johor. Ya, saya menghabiskan masa selama lebih kurang dekat 1 jam lah di dalam. Itu pun saya tak baca keseluruhan artikel-artikel yang berada di dalamnya, ya. Okey, apa pendapat saya tentang Museum Tokoh ini? Okey, mungkin kita boleh duduk di sini. Pada pendapat saya, okey, mula-mula tadi pagi saya tengok harganya RM20 untuk masuk kan. Alamak, macam pada saya RM20 kalau seorang okey lah kan, kalau dah bertiga. Tapi kadang-kadang RM5 sahajalah. Warga emas kalau tak silap saya RM5. Tapi hari ni saya masuk disebabkan oleh ianya masih di dalam tempoh promotion. Jadi saya cuma diperlukan membayar RM10 saja. Kalau harga biasa RM20, dan untuk warga negara asing 100 tak ada promo period ke apa. Jadi macam ni pada pendapat saya, kalau saya sebagai orang Johor yang ingin tahu tentang asal-usul negeri Johor dari segi macam mana ianya ditubuhkan, macam mana bermulanya Johor ini, macam mana, apakah produk-produk Johor yang masyhur yang dieksport ke negara-negara luar, dan asal-usul makanan, dan juga alat-alat muzik dan artifak-artifak kepunyaan menteri-menteri besar daripada yang pertama sampailah yang sekarang. Memang berbaloi lah. Selesa memang selesa, semuanya aircon. Yang paling best ialah dia banyak interaktif banyak pameran artifak interaktif seperti yang tadi yang saya tunjukkan. Bila saya masuk ke dalam satu ruang tu, seakan-akan kita menahoda kapal layar zaman dulu zaman lampau. Dia bolehnya paparannya interaktif dan mengikut kepada putaran steering kita panggil. Roda steering lah tu best. Okey, untuk warga negara asing ialah RM100. Yang paling dekat di sini ialah orang Singapura, iaitu di sana lah, di kawasan sana Singapura. Pada mereka ialah $33 lah. Okey, mungkin $33 taklah berat untuk mereka. Jika mereka memang ada assignment untuk mengetahui tentang, bolehlah cuba-cuba datang sini. Cepat-cepat datang sebelum ianya di-charge harga yang biasa, iaitu RM20. Baiklah. Okey, itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke saat ini, dan jangan lupa kembali untuk menonton video-video yang akan datang. Dan dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum, dan semoga anda ceria-ceria selalu.